Kali ni kita nak share event paling meriah dekat Putih Harbour Johor. Masih ramai lagi yang tak tahu tempat ni kan? Inilah dia Authentic Food Fest yang berada di Putih Harbour Johor. Herba Ajaib adalah penaja rasmi untuk Authentic Food Fest. So datang beramai-ramai ke Putih Harbour, dapatkan produk Herba Ajaib hari ini. Dia jual nasi ayam gepuk dapur Guntum. Lepas tu kita ada 2 jenis ayam, satu rempah, lagi satu original. Kita ada pedas manis, pedas dengan kacang gajus. Sini kita ada jual chicken roll, ada 2 jenis flavor, garlic dengan sini kita ada 3. So first saya letak cili lah. Yang ni BBQ. Okay, untuk yang ni sauce cheese. So yang ni our best seller sauce, sauce garlic. So rasa dia masam-masam manis. Sini kita ada chicken tender, kita ada fish and chip dan kita ada chicken Korea. Yang best seller dekat sini Korean chicken tender. Sini kita ada macam-macam jenis burger, tapi antara yang top sellnya ni lah ni, smash burger. Kita punya daging ni, daging homemade, dia bukan daging yang segera. Lagi satu dia ada nanas, biar rasa dia lagi kick sikit. Kami ada jual char kway teow ada, nasi goreng ada, pelbagai-bagai nasi goreng ada. Ni char kway teow kerang, best seller kita. Kat sini kita buat nasi goreng kambing bang. Daging taufan, kita ada cikuro, bifuro dengan chicken tender. Seasoning kita ada 4 jenis, satu hot spicy, golden cheese, salted egg dengan sprinkle curry. Ini adalah filling spicy mayo. Rasa dia macam masam-masam sebab kita ada yogurt sikit. Ini garlic sauce, creamy garlic. Kami daripada Rojak Buah Negeri Sembilan. Kami datang dengan membawakan pelbagai jenis buah-buahan. Di sini kita boleh lihat banyak jenis buah-buahan yang ada kita bawakan hari ini. So kuah ni kami buat sendiri tau. Memang 100% homemade. And kita boleh campur dengan kacang. Boleh nak makan rojak. Tahu terbalik ni, yang ini cheese. Okay, ni yang cheese. Yang ni original. Big seller lah ni. Tarik dek. Oh, jadi ada cheese lah ni? Ya. Sedap dek. Sama kicap dia memang sepadu. Kita daripada Bakso Beranak KL, kita ada 4 jenis bakso yang dalam menu kita. So antaranya adalah bakso beranak cili, bakso urat special dan bakso kecil. Sorry, 5. Okay, so ini adalah one of our best seller. So kita punya bakso beranak, ini adalah bakso beranak cili. Setiap bakso yang korang beli, kita akan bagikan satu paket mi, kicap dan sos sekali lah. Kopi ais Abang Mat, kita ada air jual, kopi ais, green tea dengan teh ais. Kita dari Bandar Baru dah sampai ke Putih Harbour. Okey, kat sini kita ada jual 5 piece air, iaitu kopi kau, green tea matcha, teh ais madu 3, coklat dan keladi berkrim. Seller kita ada 2, iaitu teh ais madu 3 dengan green tea matcha. Dekat Finish ada kopi ni, kita ada macam-macam jenis air kopi. Tapi paling best seller kita ada caramel macchiato. Itu yang paling best seller dekat sini. Caramel macchiato ni best seller dekat Finish ada kopi sebab dia punya kopi ni pekat, strong dengan caramel memang